Okay, hai, Assalamualaikum. So, kat depan kita ni adalah kaki lembu ataupun orang panggil kaki sapi lah. So, proses dia, kita akan bakar dia punya kulit tu biar bulu-bulu tu hilang. Lepas tu kita dah bakar, barulah kita akan kikis ya, Wak. Kikis. Lepas dah kikis, kita bakar sikit-sikit lagi biar betul-betul bulu tu hilang Inilah salah satu contoh. Kerajaan akan buat tu bagi licin supaya bulu-bulu tu tak ada. Sekali tak ada lagi kan. So yang ni orang akan panggil jangik, ada separuh orang akan buat sup kaki keting. Macam tu lah. Ni kita bakar. Dapat ilmu daripada Wak. Okay, so kalau korang dapat kaki lembu, korang kena buat macam ni tu. Kikis kan. Biar kuning-kuning kan. Biar kuning-kuning. So macam itulah cara dia. Okay, alright.